Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'alam. Hari ni cikgu sebelum pergi jerai, cikgu nak explore ke War Museum iaitu di Penang untuk menyaksikan apa yang cikgu akan jumpa di dalam ni. Cikgu akan update nanti, insyaAllah. Nantikan update daripada cikgu. Salam ta'alam. Salam. Penjara-penjara di mana bantuan ini diambil di seluruh British Empire. Ini adalah salah satu cara ataupun British Protocol dalam melindungi rahsia pemindahan tekanan mereka di negeri-negeri koloni mereka satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'alam. Hari ini cikgu berpeluang bersama di Museum Perang di Pulau Pinang, di mana terdapat banyak sejarah di sini, dan dikatakan di sini juga salah satu kawasan yang menyeramkan juga pada waktu siang ataupun malam. Jadi kita datang dan kita merasakan vibe-vibe yang ada di sini, suasana dan aura yang ada di sini, di mana apa yang cikgu pamerkan untuk anda semua ni adalah original daripada asal tinggalan-tinggalan perang yang ada. Kalau anda nak datang ke sini, anda boleh datang untuk anda yang mungkin nak tengok tinggalan-tinggalan yang ada dari zaman British dan juga Jepun. Anda boleh datang ke sini dan rasa sendiri peperangan ini, dan insyaAllah kita tengok apa lagi yang ada kat dalam. Salam ta'alam. Assalamualaikum. Baiklah, apabila saya berada di sini, saya dapat merasakan aura-aura pada ketika zaman dahulu lah, pada ketika zaman peperangan yang ada di sini. Dikatakan di sini adalah tempat yang ngori, tak pernah dibaik pulih dan sebagainya. Cuma mungkin ya dibuat penyusunan yang sesuai lah untuk menempatkan barang-barang tinggalan peperangan tu. Pada anda yang mungkin rasa ataupun mungkin yalah, kalau datang ke satu tempat tu, boleh rasa, anda mungkin boleh datang ke sini untuk rasakan sendiri vibe di mana rasa getir ni apabila berperang dan berjuang. InsyaAllah kita akan rungkai lagi. Saya akan cuba untuk orang kata memberikan info untuk anda di Museum Perang di Pulau Pinang ini, di Batu Maung. InsyaAllah. Salam ta'alam. Assalamualaikum.
Baiklah, okey. Kali ni kita bersama di dalam bilik di mana tempat banduan-banduan ataupun tahanan-tahanan diseksa. Ini antara yang ada di sinilah. Sebenarnya peperangan ni sangat perik sebenarnya. Sebab tu kita tak nak berperang. No war. Peace, no war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat alam. Dirasa cikgu singgah ke Museum Perang di Pulau Pinang. Dan alhamdulillah hari ini cikgu diberi kesempatan untuk membawa anda untuk melihat kawasan di Museum Perang ini. Dan cikgu tergantung di mana satu tokoh pada zaman dahulu daripada Jepun, iaitu apa nama dia? General Tomoyuki Yamashita Galo. Ini replika je, bukan yang sebenar pun tadi ni. Di mana tempat hukum gantung berlangsung di sini. Kalau anda nak datang Museum Perang, kalau minat sejarah untuk tengok artifak ataupun kesan-kesan peninggalan yang asli, boleh datang ke Museum Perang di Pulau Pinang, iaitu di Batu Mau. Selamat alam. Nantikan saya sentiasa berada di BTV anda. Assalamualaikum. Okey, di sini di mana dikatakan tempat kurungan pada siksaan-siksaan yang dirogol, disiksa dan sebagainya akan dikurung di dalamnya, dan sepanjang malam akan berada di sini. Bayangkan di lubang yang sempit ni kita berada di sini.